Right, Assalamualaikum kakak. Masih lagi berada di My BMW World 2025 dan di sebelah saya ini adalah model SUV yang terbaru dari BMW Malaysia iaitu BMW X3 generasi yang baru iaitu generasi yang keempat. So untuk video hari ini kita nak tengok apa yang baru, apa yang special dengan model X3 yang terpaling baru ini. So jom kita tengok. Baik, dari segi rangkaian bentuk anda boleh nampak X3 generasi yang keempat ni rupa dia ada lebih kurang campur sikit macam BMW iX dan juga BMW SM. So dia tak macam X3 dan juga X5 sebelum ni. So dia lebih cepat, lagi tajam dan lagi berpetak. Dia tak bulat sangat macam dulu. Okey, contoh dekat depan boleh nampak lubang hidung dia sudah makin besar. So grill dia dah besar dan anda boleh nampak untuk masyarakat Malaysia sebabkan dia adalah model M Sport, dia ada ni BMW Iconic Glow. So LED surround ni lagi nampak besar daripada lubang dia. Tapi kalau anda perasan, dia punya grill sebenarnya bukan fully open sebab dekat atas ni dia tutup. Bawah sini je yang buka sebenarnya. Sebab yelah untuk nak bagi aerodinamik tak naklah nanti ada lubang ke ada yang terbuang masuk kan susah kan. Tapi overall design untuk front bumper boleh nampak dia nampak lagi clean, nampak lagi sharp lah compare dengan model previous gen. Dan dekat tepi dia punya lampu bagi saya suka lampu ni sebab lampu dia tajam dan juga dia ada dua LED kan yang menjalur bentuk L macam ni bagi saya nampak sangat distinctive lah dari jauh walaupun kawasan ni. Ini adalah X3 yang baru. Tapi overall design masa cakap dia dah kurang bulat, dia dah lebih tajam so nampak macam SM pun dia sebenarnya kita ni. So overall cantik apa? Okey, dari segi pandangan sisi anda boleh nampak sinilah persamaan di antara X3 yang baru dan juga model SM dan juga BMW iX. Sebab apa? Dia tak macam dulu, dia tak adalah bentuk curve-curve bulat, dia sekarang dah main macam design dia segi-segi petak-petak. Anda tengok roofline dia pun nampak macam bersegi, even dia punya tingkap bentuk pun nampak sedikit bersegi dan shoulder line dia pun sama straight je. Tapi yang saya suka kereta ni adalah anda boleh nampak satu dia punya deep pillar dia tebal, so sebiji sama dengan BMW XM dan juga dia punya door handle ni dah jadi yang tenggelam bukan yang terjolong keluar macam BMW lain. So dia nampak sedikit ke-EV-an lah. So sebab tu dari tepi kadang-kadang anda boleh confuse ini iX ke X3 sebenarnya. Tapi overall bagi saya nampak sangat cantik dan yang paling penting untuk model Malaysia ni dia ada M Sport, so pakai rim 19 inci M Sport, sangat besar, sangat cantik, sangat cute. Tapi yang peliknya untuk X3 baru ni, kalau anda tengok bahagian belakang, nampak macam kereta kecil pula, tak nampak macam sebuah SUV yang besar, tak seperti daripada tepi dan juga dari depan. Okey, kat belakang ni macam biasalah dia ada sedikit sporty-sporty. Macam biasa kita ada roof mounted spoiler, dia ada colourkan dengan warna gloss black, sama juga dengan low bumper accent kat sini. Tapi yang saya suka sebenarnya dia punya tailgate design sebab lampu dia bagi saya nampak lagi cantik compare dengan model S3 sebelum ni. Walaupun anda orang cakap tak nampak macam BMW sangat, tapi cantiklah bentuk T macam ni. Dia ada chrome seat kat tengah ni dan dia punya tailgate dah nampak dia dah clean sebab dulu dia punya nombor plate dekat tengah, sekarang dekat bawah. So sekali tengok nampak macam X4 pun dia kereta ni. Tapi overall bagi saya nampak sangat fresh, sangat cantik. Dan untuk boot space masih lagi besar untuk sebuah mid-size SUV. So space tak ada hal. Okey adik kakak, untuk ruangan dalam X3 yang baru anda boleh nampak dia rasa macam tengok sekali bah macam lebih kurang je dengan model BMW lain. Tapi saya suka sebab walaupun dia dah banyak jajan tech tapi dia masih mengekalkan ergonomik yang sangat driver centric. Contohnya kat depan skrin ni kita ada instrument cluster full digital, dah ada HUD untuk model ni, bagus. Dan juga infotainment dia 14.9 inci. Dia pakai BMW OS 9 yang paling latest, so agak smooth, agak laju. Android Auto, Apple CarPlay, wireless ada, tak ada masalah, tak payah tunggu update. Okey, walaupun dia punya skrin besar gedabat tapi anda boleh nampak dia menggegarkan ergonomic driver centric sebab skrin dia pun macam menghala ke driver, tak jauh sangat walaupun anda tengah bawa pun nak adjust tak masalah. Tapi bagus yang anda boleh gegar adjust skrin ni pakai dia punya dial kat tengah ni. So dia macam kereta-kereta MERS lama, dia masih menggegarkan physical control untuk adjust, so maknanya tak ada terganggu sangat driver. Okey, untuk gear shifter dekat sini saya tak suka sangat dia pakai jenis switch macam switch lampu ni. Saya lagi prefer yang lever, tapi okey lah, masih lagi pakai benda fizikal, tak payah pakai skrin. Kita juga kat tengah ni kita ada wireless charging pad, ada USB-C dan kursi dia bagi saya sangat cantik, sangat nice. Rasa pun dia support bagi saya tepi memang sangat bagus. Macam biasalah powered. Dan juga kalau boleh tengok sebab ini lah model M Sport, dia pakai M Sport steering wheel, so nampaklah sedikit kesukanan untuk dalam kereta ni. Tapi overall dia punya space not bad, dia punya jajan pun banyak dan yang paling penting lampu tom yum mesti ada. So macam saya cakap tadi, BMW X3 generasi yang baru ni untuk pasaran negara kita dia ada satu variant saja iaitu variant 20 xDrive M Sport. Okey, dia pakai enjin 2 liter 4 silinder turbocharged B48 dan dipadatkan dengan sistem mild hybrid 48 volt iaitu enjin yang sama dipakai pada model 3 series. Okey, power dia 202 horsepower dan 330 Nm. Torque 0 ke 100 lebih kurang
dalam 7.7 saat, top speed 215 km/h. Dia pakai gearbox 8-speed automatic dan ini adalah all-wheel drive sebab dia ada X-Drive. So overall dia punya spek okey lah untuk sebuah entry level variant, sangat mencukupi. Tapi saya percaya in the next future, nanti setahun mungkin next year, akan ada variant lagi banyak untuk model X3 generasi keempat ini. So untuk pasangan negara kita, BMW X3 20 X-Drive M Sport generasi keempat ini, harga dia bermula pada RM349,000 sahaja, dan harga itu termasuk BMW Service Repair Inclusive. So maknanya nak hantar servis, tak payah bayar, pergi hantar saja, insya-Allah dia orang settlekan semuanya. Okey, sama juga macam model 2 Series dan juga 3 Series. X3 baru ni juga dia akan dipasangkan dekat BMW Innocomm Plant dekat Kulim, Kedah sana tu. So maknanya ni adalah salah satu model SUV yang BMW akan locally assemble. So dia bukan import Jerman, dia dah sekarang pasang dekat Malaysia. So apakah pendapat anda dengan X3 baru? Boleh beli ke? Baik beli. Ataupun elok beli JLC.